ASB, tabung haji, emas atau hartanah? Mana satu pelaburan yang paling sudahnya? Ini adalah perkongsian mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ada seorang perempuan datang menegur mentor saya ni. Katanya, Encik Zulkifli, saya selalu baca posting Encik. Boleh saya tanya sikit, pelaburan terbaik sekarang ni apa ya? Dengarkan jawapan mentor saya. Cukup ringkas tapi padat. Duit jangka pendek, simpan dalam bentuk ASB atau tabung haji. Duit jangka panjang, simpan dalam emas fizikal. Bila emas dah cukup 12 bulan gaji, barulah fikir nak labur dalam hartanah untuk dapatkan cash flow bulanan. ASB atau tabung haji ni sesuai untuk simpanan selamat dan kecemasan. Tapi untuk jangka panjang, pulangan 5% setahun tu tak mampu lawan inflasi. Emas pula naik purata 10% setahun, dan 20 tahun kebelakangan ni harganya dah naik lebih 700%. Bermakna emas melindungi nilai duit kita daripada susut nilai ringgit. Bila dah stabil, simpan emas, barulah masuk ke dunia hartanah. Sebab dari situ datangnya pendapatan pasif. Nak kaya bukan sebab emas, bukan juga sebab rumah, tapi sebab ilmu, cara urus dan gandakan duit dengan betul. Jadi, rumusannya mudah je. Buat duit dengan bisnes, simpan dalam bentuk emas, dan gandakan melalui hartanah. Dapat ke dapat? Follow saya, dapat rapat untuk lebih tips emas. Nak mula simpan emas dengan ilmu? Boleh rujuk video yang tadi saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Go, dan saya akan tunjukkan cara simpanan emas terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.